Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Sembang KK3. Saya Nadra, host anda pada malam ini. Dan saya Radwa, host anda pada malam ini. Wah, nak kita rasa macam semangat sangat lah hari ni. Kenapa Itulah. Kita macam energetik kan kita hari ni. Macam semangat yang jiwa berkobar-kobar lah orang kata. Semangat betul ni Radwa. Saya semangat sangat. Okay. Kenapa kita semangat sangat ni? Yelah, sebab ni first episode dan first podcast yang kita jalankan. Menariknya dengar tu. Untuk pengetahuan anda, ini merupakan podcast pertama dan first episode kita yang dijalankan di bawah perwakilan mahasiswa Kolej Kediaman 3PK3 Radwa. Wow. Podcast kita ni, ada yang tanyalah juga, podcast kita ni menceritakan pasal apa sebenarnya? Mungkin ada yang tertanya-tanya lah kan, podcast kita ni kita cakap pasal apa kan? Untuk pengetahuan anda semua, podcast kita ni kita bawakan banyak episod. Dan setiap episod yang kita bawakan, kita mengupas topik-topik yang relevan, topik-topik yang hangat, topik-topik yang trendy. Wow. So kenalah dengan jiwa Gen Z sekarang ni. Kena dengan jiwa kita. Okay. Dan juga Radwa, setiap episod yang kita bawakan ni, kita menjemput tetamu yang berbeza-beza. Jadi jadi guys, tak sabar. Mesti ada yang tak sabar ni. Siapa tetamu kita? Okay, so dah cakap pasal tetamu ni, of course lah malam ni kita ada tetamu yang sangat-sangat menarik untuk penonton anda di luar sana. So tetamu kita malam ni, saya bagi clue sikit lah. Bagi clue sikit lah. Clue dia, orang selalu panggil gelaran dia lah as Umi. Umi. Bila dengar Umi tu rasa macam orang kata dekat sangat ke hati, macam mak kita. Jadi sabar dulu, kita tanya dulu audience, ada yang kenal Umi tak? Okay. Ada yang kenal tak? Ramai sebenarnya. Jadi tak kisahlah kenal tak kenal, saya nak jemput juga. Jadi saya mempersilakan Madam Rose Juliana. Selamat datang dan terima kasih Madam. Selamat datang ke podcast Sembang KK3. Baik, terima kasih. Terima kasih Madam kerana sudi hadir dan meluangkan masa bersama kami. Jadi sebelum kita kita orang kata borak santai podcast kita malam ni, mestilah ada penonton nak tahu sedikit latar belakang Madam Rose Juliana Hidayu ataupun orang gelar sebagai Umi. So Madam boleh ceritakan sikit latar belakang Madam. Silakan Madam. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Rose Juliana Hidayu binti Rosli. Saya merupakan seorang ahli pendidik, seorang pendidik di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Saya mengajar, tunggu teka saya mengajar apa? Saya mengajar bahasa asing. Bahasa asing. Clue sikit Madam, clue sikit. Bahasa asing. Okey, kita bagi clue apa clue dia Ahlan. Ahlan wa sahlan. Jadi bahasa Arab lah Madam, betul? Saya mengajar bahasa Arab dan saya juga pernah lah sebelum ini mengajar khusus integriti, rasuah dan integriti. Saya juga pernah mengajar soft skill dan juga pernah mengajar soft skill kepada pelajar antarabangsa lah, terutama dalam bahagian spiritual intelligence. Menarik tu. Bukan kali-kali, bukan calang-calang tetamu kita pada kali ini. Bukan orang biasa-biasalah. Maksudnya saya tak, orang kata kita bertuah lah malam ni sebab kita jemput Madam Rose datang ke podcast kita pada malam ini. Betul. Okay. Dan saya rasa topik yang kita bawakan pada malam ini juga menjadi satu topik yang sesuai dengan tetamu yang kita jemput pada malam ini Radwa. So bila dah masuk pasal topik, kita memandangkan dah sekarang ni kita nak raya Aidiladha, betul? Jadi bila hari raya Aidiladha ni kan Nadra, awak rasa lah kan, apa yang topik rasa dekat di jiwa? Tanya saya tanya saya. Cakap pasal raya Aidiladha lah kan Madam kan? Biasanya saya akan fikir pasal potong lembu je. Potong lembu. Korban lembu. Sekarang ni fikir tahu potong lembu pasti kita makan je tak apa, kita tak akan cakap lah pasal korban lembu. Jadi saya rasa topik yang kita bawakan pada malam ini ialah pengorbanan. Erti pengorbanan dalam kehidupan. Jadi bila cakap soal erti pengorbanan dalam kehidupan ni, saya sebagai anak muda lah Madam kan, saya rasa macam beratnya, macam rapuh bila kita dengar pengorbanan. Apa yang kita nak korbankan dalam kehidupan kita ni? Adakah perkara yang besar ataupun perkara yang kecil? Jadi untuk
berkenaan topik ni, saya nak tanya kepada madam lah. Sebagai anak muda sekarang ni, kadang-kadang kita rasa pengorbanan ni adalah satu perkara yang besar macam saya cakap tadi. Tapi sebenarnya dia boleh datang dengan satu perkara yang sekecil-kecil perkara. Jadi madam boleh ulaskan sedikit tak kepada penonton di luar sana? Silakan madam. Berkaitan dengan pengorbanan. Okey, baik. Jadi bila disebut oleh soalan Radwa tadi pengorbanan biasanya orang fikir yang berat-berat sahaja kan. Baik, jadi kalau kita melihat kepada pengorbanan, saya petik sikit lah. Pengorbanan bila dalam keadaan kita ni nak dekat dengan Aidil Adha. Aidil Adha orang Arab kata Aidil Kubra, satu perayaan yang besar. Kerana perayaan besar tu kita sambut 3 hari. Tetapi kalau kita tengok raya Aidil Fitri orang sambut 30 hari kan. Betul. Tapi takbirnya sehari. Betul. Tetapi Aidil Adha ni takbirnya 3 hari. Takbir 3 hari sebenarnya dia membawa kepada kemenangan kepada 3 hari tersebut. Kemudian ada hari Arafah pula sebelum itu, hari di mana diangkatnya doa-doa makbul pada waktu tersebut. Jadi bila melihat kepada pengorbanan ni, sebenarnya pengorbanan boleh dilihat daripada sekecil-kecilnya. Contoh kalau dari sosok figura seorang pelajar sendiri, mahasiswa, contohnya pengorbanan anda berkorban untuk berada di universiti, di mananya anda berkorban untuk mendapatkan kejayaan. Contohnya anda bangun pagi nak pergi kelas. Nak bangun pagi pergi kelas tu satu pengorbanan. Bukan senang nak bangun pukul 5 pagi. Betul, kan, 6 pagi kan. Kadang-kadang rasa macam nak ponteng kelas lah madam. Nak ponteng kelas ya. Sebab seronok sangat tidur ya. Betul. Jadi itu satu pengorbanan. Sebab bila kita dah sebut itu satu pengorbanan, kita bangun pagi tu dah satu kejayaan. Kita dah mandi pagi tersebut, kita bangun solat subuh, ataupun bukan yang non muslim, kita dah bangun pagi, kita dah bersiap sedia, makan sarapan, pergi ke kelas, itu dah satu kejayaan untuk hari itu. Kejayaan untuk sekarat hari pada hari itu. Dan kemudian kita pergi ke kelas, kita belajar menimba ilmu. Itu pun satu pengorbanan. Pengorbanan di mana kita datang menuntut ilmu dan kita membelakangkan apa yang mengganggu kita. Kita korbankan masa untuk kita datang menuntut ilmu demi sebuah kejayaan. Jadi itu pengorbanan. Kadang-kadang ada orang kata pengorbanan ni besar dan sebagainya. Ya, kerana apa? Pengorbanan ni bermula daripada kecil dan hingga ianya akan membawa satu kejayaan yang sangat besar. Jadi itu yang saya kata, kadang-kadang kita kata macam Radwa kata pengorbanan mesti besar, pengorbanan begini dan begitu. Tetapi itu bila lihat diri, setiap individu itu ada pengorbanan yang mereka lakukan dalam istilah mereka sendiri. Jadi mungkin pada saya pengorbanan dia begini, Radwa begini dan begitu. Dan seperti yang saya sebut tadi, sebagai seorang mahasiswa berada di kolej kediaman, berada di kampus, datang kelas waktu pagi pukul 8 pagi, kena bangun pukul berapa Radwa? Kalau saya lah saya jujur lah paling-paling lambat pun 6.30 pagi lah saya bangun. 6.30 pagi nak bangun pagi. Lepas tu kemudian kita nak sembahyang lagi solat subuh, dan kemudian nak bersiap-siap. Kita orang perempuan kan bersiap, nak ayun tudung dan sebagainya. Dan kemudian kita akan pergi ke kelas. Jadi setiap langkah kita menuju ke kelas itu mendapat pahala, dicatat oleh malaikat ke pahala kebaikan. Kerana apa? Apabila kita pergi ke satu tempat yang disebut tempat ilmu, di situlah dipayangi para malaikat. Maknanya sepanjang pembelajaran kita, proses kita itu, sebab siapa yang orang kata Ibnu Sabil ni, orang yang menuntut ilmu ni, apabila dia gugur, dia syahid. Maka setiap apa yang kita buat itu semua diperhitungkan, dan itulah pengorbanan, sekecil-kecil pengorbanan yang akan membawa kepada sebesar-besar kejayaan, insya-Allah. InsyaAllah. Radwa, bukan salah-salah orang kita jemput ni, memang patut kita jemput madam pada malam ini. Bukan senang lah sebenarnya pengorbanan tu lah. Walaupun hanya seorang pelajar, tapi kita usaha kita untuk mencapai satu kejayaan. Jadi lah madam, tadi madam dah cerita dah apa erti pengorbanan. Jadi saya nak tanya madam sendirilah. Madam seorang yang sudah berkejaya, sudah berkeluarga, dia pernah menjadi student lah kan dulu kan. Ada tak ini pengorbanan yang madam pernah lakukan, sebesar-besar pengorbanan yang madam pernah lakukan? Boleh madam sharekan untuk menjadi inspirasi kepada kami Gen Z. Okey, baik. Kalau disebut pada pengorbanan tadi, yalah, kita refer pada individu-individu, dia ada pengorbanan, istilah pengorbanan pada diri dia sendiri. Jadi setiap orang ada pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan tentunya akan membawa kepada satu perkara yang baik. Jadi kalau dilihat, kalau pengorbanan, saya melihat kepada zaman belajar jugalah. Seperti anda semua, pengorbanan apabila saya berpisah dengan keluarga, pengorbanan saya melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar University di Alexandria. Dan ketika itu satu pengorbanan yang besar, yang mana yang orang kata yang dihadapi oleh ibu dan ayah saya juga pada waktu itu, dan pengorbanan saya juga sebagai seorang anak. Pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan